Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk lesson pada hari ini. Hari ini saya akan tunjuk macam mana cara untuk kita buat transition yang smooth antara dua video. Okey, sekarang saya akan tunjukkan macam mana cara untuk kita buat transition. Dekat sini saya ada 3 video. Video 1, video 2, video 3. Inilah videonya. Dan antara setiap video ni saya akan letakkan transition. Okey, cara dia simple. Kita gerakkan kita punya mouse kepada pertemuan antara dua video tu sampailah kita punya cursor bertukar jadi warna merah macam ni. Klik kanan and pilih apply default transition. Okey, for some reason kalau keluar message ni, ini bermakna kita punya video yang kita nak transitionkan tu antara video A dengan video B, salah satu video tu dia punya tempoh dia kita kena pendekkan sikit. Okay, sebagai contoh lah nak bagi senang faham. Okay, antara video 1 dan video 2 ni, kalau saya play sekarang, transition dia dah ada. Bila saya play, okay, dia seolah-olah macam ada satu frame yang agak kaku lah antara transition tu. So dia punya transition tu mungkin tak berapa cantik. Kalau okey. Kalau kita tengok transition kita tak smooth, tak cantik, okey, apa yang perlu kita buat? Saya buang balik transition yang ada. Okay, sebagai contoh, cara nak buang simple. Kita klik pada transition tu dan tekan delete. Okey, so transition tu dah hilang. Okey. So untuk betulkan problem tu, kalau keluar problem tadi tu, video 1 kita pendekkan sikit. Video 2 ni pun permulaan dia kita pendekkan sikit, kita korbankan lah. Then kita ripple delete untuk cantumkan kedua-duanya. Kita gerakkan kita punya mouse sekali lagi kepada persilangan antara dua video tu. Klik kanan, apply default transition. Okey, sekarang kita boleh nampak kan, message tu tak keluar lagi. So bila kita play kita punya video, dia punya transition should be smooth. Okey, kita cuba buat transition pada video ini dan video ni pula. Cara dia sama, gerakkan kita punya mouse pada persilangan ataupun pertemuan kedua-dua video tu. Klik kanan, apply default transition. Okey, kali ini message tu tak keluar. Sebab apa? Sebab saya dah trimkan siap-siap video tadi tu. Then kalau saya play, dia punya transition should be smooth. Okey, transition ni kita boleh setkan dia punya tempoh sama ada nak panjang ataupun pendek. Saya zoom sikit. Okay, contohnya transition yang ini kalau saya play, okey, macam tu transition dia. Kita boleh panjangkan tempoh transition, simple. Kita klik pada transition tu and gerakkan kita punya mouse pada permulaan transition, kita tarik. So lagi panjang kita tarik, lagi lama transition itu berlaku. Sama jugalah dengan video yang ini. Kita klik transition tu, bukan pada video ya, pada transition. Kita gerakkan kita punya mouse dekat hujung transition tu dan tarik. So lagi panjang kita punya transition, lagi lamalah transition tu akan berlaku. Alright? Okey, maybe korang akan tertanya-tanya lah, takkan itu aja transition yang Premiere ada kan? Okey, sebenarnya apa yang kita buat tadi tu, itu adalah transition yang paling basic yang Premiere boleh bagi kita. So, kita ada banyak lagi transition sebenarnya. Transition yang ada ni, kita delete dulu. Saya akan tunjukkan. Ini delete. And this one, transition ini pun kita delete. So, untuk buat transition, kita nak pilih transition yang lain. Premiere ada banyak transition. Okay, kita pergi pada kita pergi pada panel project di sebelah kiri atas ni. Kita klik icon ni sampai keluar effects. Okay, so sekarang kita dalam panel effects. Kita ada banyaklah effects dekat sini. Preset, Lumetri, audio effects, audio transition, video effects, dan ini yang kita cari, video transition. Kalau saya open dekat sini, ada banyak jenis transition yang ada. Disusunkan ikut jenis animation, dissolve, grunge. Sebagai contoh lah, kita nak apply, contoh saya nak apply video grunge punya transition ni. Saya nak apply antara video ni dengan video ni. Cara dia macam mana? Simple. Kita pilih salah satu. Contoh saya ambil yang obvious lah ya. Saya ambil yang kita jelas nampak earthquake, gempa bumi.
klik dan tarik. Klik, drag and tarik sampailah dia masuk antara kedua-dua video tu. Dia akan overlap antara kedua video, then release. Itu je, very simple. So bila kita play tu, nampak dia punya transition dekat sini. And sama juga transition yang ada ni, kita boleh panjangkan atau pendekkan ikut kesesuaian video kita. Alright, so senang kan nak masukkan transition? Okey, transition bukan setakat kita boleh letak antara dua video, tapi kita pun boleh letak pada permulaan ataupun pengakhiran video. Okey, contoh kan, kalau sekarang ni di video ni bila saya play, dia terus keluar matahari tu. Maybe saya nak dia bukan terus keluar, dia fade in. Okey, so kita boleh apply. Contoh dekat sini, dissolve deep to black. Okey, saya tarik pada permulaan video. So bila saya play video ni, dia akan pelan-pelan. Okey, ini laju sangat. Saya tarik sikit bagi panjang. Dan kita boleh nampak dia akan gradually from black to video. Okay, so dia lebih ada artistik lah dekat situ. And dekat hujung pun kita boleh letak. Okay, di penghujung video, katalah kita punya video dah habis, inilah kita punya ending of the video. Maybe kita nak letak deep to black ataupun deep to white. Kita boleh letak deep to white, letakkan dekat hujung video. So bila saya play, dia akan tamat. Okay, simple. Transition is very simple, but you need to choose your transition wisely. Jangan sebarang-sebarang letak transition. Remember apa yang saya ajar dalam kelas, setiap transition ada dia punya makna dia. Okay, so itu saja lesson untuk hari ini, how to create your own transition for your video. Very simple. InsyaAllah saya akan upload lagi video-video di masa akan datang untuk lesson kita seterusnya. Sekian, terima kasih semua. Assalamualaikum.